Okey, ada dua soalan. Okey, soalan pertama, bagaimana Islam mengimbangi tuntutan atau kehendak keperluan duniawi dengan akhirat. Lepas tu soalan kedua susah sikit nak rephrase lah. Bagaimana umat Islam macam mana memastikan kekusyukan dalam solat, kerana solat kan 5 waktu sehari. Sebab kalau sesuatu yang dilakukan kerap, takut dia jadi ritual. Kalau ritual dia jadi sesuatu yang normal, sesuatu yang amalan biasa hidup. Jadi macam mana umat Islam memastikan khusyuk lah dalam solatnya? Terima kasih. Ni soalan ni tinggi ni. Bahasa pun dah bahasa yang bagus. Okey. Pertama, Islam tak benarkan satu orang Muslim duduk dalam masjid saja, tak kerja, tak buat apa, sembahyang, kemudian minta daripada orang, tolong bagi saya makan. Islam tak benarkan. Islam kata, kamu mesti sembahyang, tapi kamu juga mesti kerja. Kalau ada orang Islam yang tak kerja, Islam dia tak betul. Nabi lihat satu orang sahabat dia, tak mau buat apa, nak ibadat saja. Nabi nasihatkan dia, inna li nafsika alaika haqqa wa li rabbika alaika haqqa. Inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa. Maksudnya, kepada Tuhanmu mesti awak laksanakan tanggungjawab, untuk dirimu juga awak mesti laksanakan. Kerana ada orang pada zaman Nabi pun ada. Dia nak puasa saja, tak mau buka-buka. Kerana dia nak bagi dia kuat agama. Nabi kata jangan. Puasa dan buka puasa. Ada pula yang nak sembahyang saja, tak mau tidur-tidur. Nabi kata jangan. Sembahyang, tidur, bila segar, sembahyang. Sembahyang. Bila dah mengantuk, tidur. Nabi tak benarkan dia. Ada yang tak mau kahwin. Saya tak mau kahwin, takut nanti saya tak fokus untuk ibadat. Nabi kata, aku yang terbaik sebagai orang yang mengetahui agama. Aku berkahwin dan juga aku beribadat. Jadi agama Islam tak benarkan. Dalam Islam tak ada yang dipanggilkan dalam bahasa lah. Dia panggil kerahiban. Maksudnya satu orang tu tak kahwin, tak mau makan, tak mau apa, hanya kerana nak beribadat. Islam tak benarkan. Islam kata kena ada dua-dua. Dia tak time sembahyang dalam masjid, keluar masjid, kena pergi kerja. Siapa yang duduk dalam masjid, keluar masjid, pergi minta duit kat orang, bukan ajaran Islam. Bukan Muslim yang baik. Soalan yang kedua, orang Islam tak letih ke sampai 5 kali sembahyang satu hari? Okey. Dalam sembahyang ni bukan pergerakan badan saja. Sembahyang mesti dimulakan dengan rasa cinta kepada Tuhan. Sebab tu orang Islam bangun cinta dalam sembahyang, kadang-kadang yang betul-betul mereka menangis. Mereka rasa dekatnya Tuhan. Kita semua tahu, semua kita ada agama. Kenapa kita beragama? Kerana kita ingin dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak berjaya merasai Tuhan dekat dengan kita, bererti kita sebenarnya belum beragama. Kita belum mencapai agama. Agama yang sebenar akan membawa manusia itu dekat dengan Tuhan. Dan akan merasai Tuhan itu wujud di dalam dirinya. Bagi setiap kita ini, ada cerita dirinya sendiri. Tuhan ada cerita tentang kehidupan Tuhan. Saya ada, Tuhan juga ada. Kalau kita nak tulis cerita, semua orang boleh cerita. Banyak jilid cerita dia. Tapi Tuhan mengetahui cerita Tuhan mungkin tak sama dengan saya. Cerita Tuhan tak sama dengan kita. Tapi kalaulah Tuhan itu menguruskan kehidupan kita, kita minta kepadanya, dia akan membimbing bukan saja tubuh kita,
Yang pertama, dia akan membimbing dalaman diri kita. Maka orang Islam datang, setiap kali dia sembahyang, dia akan sebut, ihdinas siratal mustaqim. Dia minta supaya Tuhan, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tunjukkanlah aku jalan yang betul. Dan saya mengambil kesempatan ini, walaupun kita berbeza agama, peruntukkan masa. Setiap kita, saya kena buat, tuan-tuan juga kena buat. Bersendirian dengan diri kita, kita kata kepada Tuhan yang sebenar, wahai Tuhan, Engkau wujud, tunjukkan aku jalan yang betul. Apakah jalan yang betul? Supaya aku pilih jalan yang betul itu. Dan dalam Islam, tak boleh paksa orang masuk Islam. Tapi, galakkan orang untuk meminta supaya Tuhan menunjukkan kita jalan yang betul. Bila Tuhan hadir dalam diri kita, bila Tuhan itu ada, semua sembahyang kita akan rasa, boleh nak sembahyang lagi? Nak sembahyang lagi. Sebab itu maka orang Islam datang juga sembahyang. Ada tak orang Islam yang malas? Ada. Ada tak orang Islam yang tak sembahyang? Ada. Semua orang ada. Kan? Ada orang yang ikut, ada orang yang tak ikut. Tapi ini apa yang berlaku dalam agama Islam.